Iman saya dan kita semua malam ni ketahuilah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ni pun saya suka renung tentang hidayah ni, tentang iman. Ada satu orang ni tuan-tuan, cerita Quran, ada satu orang ni dapat iman. Dia pun beribadah. Setelah dia beribadah, dia berzikir, dia solat apa semua, Allah Taala pun angkat dia. Disebabkan ibadat dia yang banyak, yang hebat, zikir dia yang hebat, dia pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bumi naik ke langit sebab banyaknya ibadah dia. Subhanallah. Daripada langit 1 sampai ke langit kedua. Langit ada 7. Atas langit 7, atas pada langit ke-7 syurga Firdaus, langit ke-7. Kemudian ada Baitul Ma'mur, Kaabah para malaikat. Malaikat duk tawaf sampai malam ni. Lepas itu ada Arash. Makhluk ini naik daripada satu langit ke satu langit ke satu langit sampai langit ke-7, sampailah beribadah dengan para malaikat. Awalnya beribadah dengan malaikat, akhirnya disebabkan banyak ibadahnya, disebabkan banyak ilmunya, sehingga dia menjadi ketua kepada semua malaikat. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bekas ketua malaikat ini akhirnya syirik, murtad, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi terlaknat selama-lamanya. Beliau adalah iblis, laknatullah. Tuan-tuan nampak iblis? Tuan-tuan ingat dia jenis wali-wali kot dunia ni kah? Kita wali kot dunia ni pun dah hebat dah. Wali ni jenis hak puasa banyak, hak tak kutuk orang, tak ambil duit orang, tak makan haram, tak. Wali ni jenis wali, jenis tak sakitkan hati orang, tak naya orang. Auliaullah, orang yang Allah sayang atas muka bumi ni. Wali-wali Allah ni kalau dia sebut kita saja duk pergi buat nanya kat dia, dia sebut kat kita, jadi. No? Nak buat nanya, bukan saya suruh buat nanya. Maksudnya kalau nak jahat pun jangan sampai jahat dengan waliullah. Hati-hati kan, kalau nak jahat kalau nak buat jahat, hati-hati nak nanya orang, takut-takut dia wali. Tuan-tuan, iblis ni bukan wali ikut bumi ni. Dia bukan keturunan malaikat, dia bukan bangsa malaikat, dia bangsa jin, tapi keluarga yang berbeza. Api, jenis api lah kata, jenis api. Dan dia bukan tempat tinggal dia di langit, dia dulu di bumi. Seperti mana semua jin dan syaitan di bumi. Di langit ni siapa? Hanya malaikat. Malaikat sejak diciptakan sampai malam ini, tempat tinggal mereka ialah langit 1 sampai langit 7. Itu malaikat. Sejak diciptakan, malaikat cahaya, syaitan, jin, iblis, api. Lain. Tapi sebabkan banyak ibadah dia, banyak zikir dia, baik dia, suka tolong orang, Allah angkat iblis. Subhanallah. Daripada satu langit ke satu langit ke satu langit ke satu langit, sampai beribadat dengan para malaikat. Kemudian ibadat dia bertambah. Tuan-tuan ingat 3,000 tahun, 2,000 tahun dia semayang. Subhanallah. Tuan-tuan, iblis bukan jadi AJK kebajikan. 1,000 tahun solat dan sujud kepada Allah. Ini nak bagi kita insaf ni. Saya dan kita semua ni baru berasa tak ada apa hak semayang kita ni. Hati-hati, ada ruang untuk digelincirkan oleh iblis dan syaitan. Tadi saya bercakap nikmat iman yang Allah bagi besar. Besar nikmat iman. Lah ni tuan-tuan, cerita iblis ni saya nak cakap, nak kena jaga nikmat ni. Dah sampai naik ke tahap beribadat dengan para malaikat, kemudian iblis beribadat dengan kepimpinan malaikat. Makhluk yang paling banyak dalam alam ni malaikat. Tuan-tuan, bukan bumi ni, alam hak luas, maha luas ni 90% adalah malaikat. Tuan-tuan campur jin, manusia, binatang, bintang. Bilangan bintang lebih banyak daripada bilangan butiran pasir di 7 lautan. Malaikat 90%. Ni hak banyak tadi, makhluk-makhluk hak ramai tadi, ni banyak ni, malaikat 90%. Iblis daripada langit 1 sampai ke langit 7, sampai duduk depan sekali, sebaris dengan Israfil, Jibril, Israel, malaikat Munkar, Nakir, Raqib. Ni hak besar-besar ni. Hak 10, hak 9, 10 tadi. Ibadat.
Akhirnya ujian kepada iblis datang bila dia dah tinggi dah tuan, dia dah terlampau tinggi dah. Dah terlampau tinggi. Di dunia ni semua jawatan pernah pegang dah. Di dunia ni semua jenis ibadat pernah buat dah. Semua benda-benda malakut dilihat oleh iblis. Dia pun naik sampai ke atas. Tiba-tiba Allah Ta'ala cipta orang seorang. Panjang 60 hasta. Iblis dengan para malaikat mai tengok. Ya Allah, ni apa dia? Nyawa tak ada lagi. Baru terlentang. Waktu tu baru terlentang. Bila Allah Ta'ala cipta Nabi Adam 60 hasta, malaikat dengan iblis pakat main tengok. Tanya, ya Allah, ni apa dia? Adam. Allah Ta'ala jawab, innahu Adam. Iblis masuk dalam badan Adam. Dia masuk. Dia kata rongga banyak, makhluk lemah. Allah Ta'ala pun buh nyawa start daripada sini, bubuh nyawa. Nabi Adam itu dia masuk start daripada mana? Atas kan? Nabi Adam masuk start daripada atas. Itu kat mata, dia buka mata. Okey, betul. Nyawa, tuan-tuan, nyawa kalau masuk start daripada sini, masuk. Bila sampai kat mata Nabi Adam, dia buka mata, dia tengok. Kat sini sampai kat hidung, dia bersin. Ni hadis bukan cerita Ustaz Wadi, hadis. Nyawa sampai roh sampai kat hidung, roh nyawa Nabi Adam bersin. Allah Ta'ala sebut, semoga Tuhanmu merahmati kamu. Subhanallah. Lepas tu nyawa tu turun sampai kat perut. Nabi Adam nak bangun apa semua, habis. Bila sampai ke kaki, Nabi Adam pun berdiri. Bila Nabi Adam berdiri, tuan-tuan tengok, mulianya manusia, seluruh malaikat diarahkan oleh Allah. Daripada sebesar-besar malaikat sampailah malaikat yang paling bawah sekali, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Seluruhan malaikat, semua para malaikat, tidak ada seorang pun kecuali sujud kepada Nabi Adam, ayah kita semua. Ini adik-beradik ni, sebab tu selipar saya, selipar tuan-tuan. Ayah ni ayah satu dah. Satu. Nanti masuk dalam syurga, saya panggil kat Nabi Adam ayah, tuan-tuan pun panggil ayah juga. Ayah kita tu satu. Semua malaikat, tuan-tuan, tidak ada, punya banyak bilangan malaikat, punya ramai bilangan malaikat, tak ada seorang pun yang tak sujud. Iblis seorang je berdiri. Allah Ta'ala tanya, wahai iblis, aku yang arah untuk sujud. Ni saya sebut ayat yang Allah cerita dalam Quran. Kenapa kamu tak sujud? Aku yang arahkan. Maka jawab iblis, aku lebih mulia. Ana khairun minhu. Aku yang lagi mulia daripada dia. Bahaya. Cuba tengok, punca iblis jatuh daripada setinggi-tinggi tempat. Hilang iman dia yang mahal tadi. Habis. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hilang, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang iblis daripada mana kedudukan dia? Hanya kerana menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam, pangkatnya lebih tinggi daripada Adam, gajinya lebih banyak daripada Adam, dia lebih masyhur daripada Adam, orang lebih muliakan dia daripada Adam, maka dia jatuh. Hati-hati dengan pangkat dan kemasyhuran. Bila dia kata ana khairun minhu, ya Allah, aku kan mulia lagi daripada dia, takkan nak sujud kat dia. Bermula daripada saat itulah iblis diusir daripada syurga. Habis, hilang iman dia. Hilang iman iblis ketika itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan bayangkan tengok, sudah berada pada satu tempat yang paling tinggi. Ketua para malaikat selepas itu adalah Jibril alaihissalam. Sebelum Jibril, yang paling alim di kalangan malaikat, yang paling banyak ibadah di kalangan malaikat, yang melebihi Jibril, Israfil, Mikail, apa semua ni, namanya Iblis. Saya bila renung kan, cerita ni bila saya baca, saya renung lama, saya tengok subhanallah. Tuan-tuan bayang ruginya Iblis. Satu je arahan Allah, satu je, bukan 1000, satu je dia tak buat. Habis dia, paling bawah dia. Allah Ta'ala kata, keluar kamu, berambus kamu daripada syurga Allah. Maka keluar, turun iblis mati muka bumi. Habis dia selama-lamanya. Tuan-tuan tahu